adun ke anak VIP tah mana-mana. Kita selalu nampak polis escort berlaku dekat atas jalan, okey? Ketika kita nak pergi kerja bagi-bagi, ketika kita sedang hadap jam, dan apa pelbagai masalah, Tetapi sebenarnya kalau kita rakyat Malaysia, kita kena tahu bahawasanya tak semua orang yang pihak polis ni sedang iring sebenarnya entitled untuk mendapat iringan daripada pihak polis. Sebab ini merupakan satu perkara yang mungkin tak ramai orang tahu. Sebab apa? Dalam Malaysia tak ada undang-undang spesifik yang katakan bahawasanya pihak officials daripada mana-manalah tempat, tak kisahlah, dia boleh dapat iringan pihak polis untuk bergerak daripada point A kepada point B. Tetapi pada setiap masa kita setuju bahawasanya antara pihak polis punya kuasa ketika mereka melakukan tugas, okey, di atas jalan adalah mereka ada kuasa untuk mengawal lalu lintas, untuk memberhentikan kenderaan, untuk mengalirkan trafik. Dan sekiranya arahan diberikan di bawah kuasa ini, di bawah Seksyen 21, mana-mana orang yang terima arahan ini perlulah memberi keutamaan kepada arahan tersebut dan memberikan laluan kepada polis escort. Tetapi sekiranya dalam keadaan di mana polis escort ni sedang digunakan oleh orang yang tak ada kuasa ataupun tidak ada hak untuk mendapatkan polis escort in the first place, adakah kita perlu mengikut arahan daripada pihak polis? Benda ni menjadi persoalan. Tetapi untuk clear it out, sebenarnya siapa yang ada hak untuk mendapatkan iringan polis? Soalan ni pernah ditanya oleh salah seorang ahli politik, iaitu Mr. Steven Steam, ketika tak silap aku tahun 2022, kira bulan Mac tak silap aku, di mana jawapan daripada KDS ni yang mengatakan ada listing yang tertentu yang membenarkan orang-orang dalam listing ni untuk mendapatkan iringan polis. Okay? So kalau kita baca written reply yang telah dikongsikan oleh pihak akhbar, dikatakan bahawasanya orang yang pertama yang paling layak mendapatkan polis escort adalah YDPA, kemudian Raja Permaisuri Agong dan beberapa individu penting yang lain seperti kau boleh nampak dalam listing ni. Okay? So sekali kau baca listing ni, kau nampak bahawasanya written reply daripada KDN tak masukkan mana-mana members of parliament ataupun members adun ke anak VIP tah mana-mana jadi part of the person yang boleh mendapatkan escort polis. Hanya orang-orang yang dalam listing tu saja yang boleh mendapatkan special request untuk mendapatkan iringan polis untuk mereka bergerak daripada point A kepada point B. So, sebagai rakyat, apa maknanya untuk kita? Maknanya, sekiranya kau suspek selepas ini ada iringan-iringan polis yang dilakukan bukanlah dari kalangan orang-orang yang ada dalam listing yang aku provide untuk korang sebentar tadi, maka sekiranya berlaku apa-apa perkara yang kau tak suka, benda yang annoying bagi kau, apa yang kau boleh buat adalah kau boleh laporkan perkara ini kepada pihak polis supaya ada tindakan susulan yang dibuat. Dan aku tak promise selepas kau buat report ni memang akan ada tindakan lah kepada orang yang melakukan kesalahan ini. Tetapi sekurang-kurangnya sekiranya ramai rakyat kita yang sedar berkenaan dengan perkara ini dan ramai yang mula tahu sebenarnya tak semua VIP dapat escort polis, maka sekiranya ramai yang report, kita harap satu hari nanti akan ada tindakan yang lebih powerful yang dilakukan kepada orang-orang yang sengaja mengambil kesempatan kepada position dan kuasa yang dia ada. Okay? So sekiranya ilmu ini adalah ilmu baru untuk korang, aku minta korang share dan jangan lupa like and repost, right?